Korang tengok spek yang saya guna ni spek yang saya guna ni kalau tengok kan dia punya terletak dia elok je kan. Dia tak adalah kembang dan tak adalah juga macam terlalu besar kan. Okey, so untuk model yang saya guna ni adalah Ray-Ban Justin okey. So untuk Ray-Ban Justin ni harga dia taklah terlalu mahal dan juga taklah terlalu murah sebab barang berkualiti kan. So faham-faham je lah harga dia kan. Okey, lagi satu akan dapat sekali lah pouch bag macam ni. Lagi satu yang menariknya, untuk belian dekat YouTube ni, dekat short YouTube kan, anda boleh dapat 20% dengan belian RM50 minimum. Okey. So macam mana? Cuma anda perlu beli dekat box dekat bawah ni. Dia ada barang selain daripada cermin mata ni. Banyak lagi barang macam handphone, MacBook pun ada juga. Tinggal anda beli dekat YouTube, kemudian anda claim sahaja 20% off. So sangat-sangat berbaloi lah. Maksimum dah boleh dapat off tu sebanyak 200 dan minimum belian RM50. Okay, so jangan lupa anda tengok je video saya yang lain. Banyak juga produk lain. Kalau ada je voucher 20% tu, terus cepat-cepat grab sebab voucher tu limited. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum.